Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana kaifiat sembahyang solat gerhana? Ni kita tuan-tuan semangat nak buat ibadat tinggi, tapi nak buat lagu mana ni satu bab lagi. Semangat nak buat ibadat ni cantik, tapi nak buat lagu mana, tu masalah kita. Kalangan kita ni kadang-kadang aulawiyah pun celaru, hak mana aula daripada hak mana nak bagi priority pun kita celaru lagi. Duk celaru lagi. Hak mana priority? Kuliah agama ke priority? Apakah satu priority? Pun kita celaru lagi. Duk celaru lagi. Kita tak tahu nak susun benda mengikut keutamaan. Kita tak hati lagi. Ibadat nak buat, cara nak buat tu tak hati. Dia main satu hadis bagi tunjuk dekat kita macam mana cara nak buat sembahyang sunat gerhana. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kata anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fab'atha munadiyan as-salatu jami'ah. Fajtama'u wa taqaddama fakabbara wa shalla 4 raka'at fi rak'atain wa 4 sajadat. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bila berlaku sahaja gerhana matahari pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cepat-cepat panggil satu orang yang suara deras. Nabi panggil dia, Nabi kata pi kriau dekat orang ramai, as-salatu jami'ah. Tadi tu imam kita sebut tadi. Masa nak semayang tadi tu imam sebut as-salatu jami'ah, itu sunnah Nabi. Bukan saja-saja tu imam sebut, itu sunnah Nabi, itu dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak buat, pasal semangat ibadat ada, nak buat. Sembahyang. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dia pergi qamat. Nak sembahyang sunat gerhana matahari, dia buat satu benda yang menyalahi sunnah. Nak buat sunnah Nabi tapi tak kena cara. Maka yang dikatakan sembahyang sunat gerhana ni apa? Bila nak sembahyang, Nabi sallallahu alaihi wasallam fab'atha munadiyan, Nabi lantik satu orang, panggil satu orang, suruh pergi seru kepada orang ramai, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Ajak sembahyang, mai sembahyang berjemaah. Bila ada seruan yang macam tu, fajtama'u, sahabat-sahabat semua pakat mai berhimpun, wa taqaddama fakabbara. Maka Nabi pun pergi ke depan, Nabi jadi imam, Nabi takbir Allahu akbar, wa shalla 4 raka'at fi rak'atain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dalam 2 rakaat itu ada 4 kali rakaat. 4 rakaat itu bukan 4 rakaat. 4 rakaat maksudnya 4 kali rakaat fi raka'atain, di dalam sembahyang 2 rakaat. Jaga baik baca bahasa Arab ni, cak gi piduk faham kata Nabi sembahyang 4 rakaat dalam 2 rakaat. Sembahyang 4 rakaat dalam 2 rakaat. Tak sembahyang baik sudah. Pasal tak faham ni, apa dia ni? 4 rakaat dalam 2 rakaat ni. 4 kali rakaat di dalam 2 rakaat. Dia kata wa 4 sajadat, dan juga ada 4 kali sujud di dalam 2 rakaat itu. Ibadat yang dibawa mai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ibadat yang ditunjuk oleh Nabi, dan kita wajib mengikut tunjuk Nabi dalam ibadat-ibadat khusus ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam kitab Majmu', ini kitab fiqh, di dalam kitab Majmu' dia bagi tahu sembahyang sunat ni ada yang boleh buat berjamaah, ada yang tidak boleh melazimkan jamaah bagi sembahyang itu. Banyak orang tanya, benda ni banyak orang tanya, pasal apa? Pasal tak clear. Di dalam kitab Majmu' dia bagi senarai sembahyang sunat yang Nabi buat berjamaah. Apa dia? Pertama, sembahyang sunat hari raya, raya puasa dan raya haji, Nabi buat berjemaah. Kalau kita buat sembahyang sunat di rumah tak berjemaah, itu menyalahi sunnah. Sebab sembahyang sunat raya, tak kira raya haji ataupun raya puasa, dibuat berjemaah. Bahkan Nabi dia buat di musalla, dia panggil
Musalla tu apa dia? Tempat semayang. Tempat semayang di mana? Di padang. Padang tu tempat Nabi guna untuk semayang tu. Padang tu dipanggil musalla, dipanggil tempat semayang. Okey. So satu, sembahyang sunat raya, sama ada raya puasa ataupun raya haji. Bila masa pun Nabi buat berjamaah. Yang kedua, sembahyang dua gerhana. Sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan, sentiasa dibuat berjamaah. Boleh tak boleh sembahyang seorang di rumah? Boleh, tetapi menyalahi sunnah. Sunnahnya ialah berjemaah untuk sembahyang ini. Yang ketiga, salat istisqa. Bila kemarau tak ada hujan, kita buat salat istisqa di tengah padang, minta Allah turunkan hujan. Salat istisqa dibuat secara berjamaah. Yang keempat, sembahyang sunat tarawih ataupun qiyam Ramadan, dibuat secara berjamaah. Walaupun Nabi buat berjamaah, tapi bila makin ramai orang ikut, Nabi balik rumah tak buat. Tapi kemudiannya dibuat oleh sahabat Nabi Sidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Maka dia menjadi sunnah. Dia menjadi sunnah. Maka sembahyang sunat tarawih dibuat secara berjamaah, kata di dalam kitab Majmu'. Dan juga sembahyang witir selepasnya dibuat secara berjamaah. Kata dalam kitab Majmu', adapun sembahyang sunat yang tidak dibuat secara berjamaah, apa dia? Sunat rawatib. Kita sembahyang sunat ba'diyah Isya, Nabi tidak buat berjamaah. Boleh tak boleh kalau kita buat berjamaah? Ada hadis, beberapa hadis ada berlaku Nabi sembahyang sunat-sunat yang disebutkan ini, dan ada orang ikut berimam. Itu atas jalan mengajar, bukan jalan kebiasaan. Jadi boleh tak boleh? Boleh, tak salah, tapi jangan dijadikan itu sebagai amalan kebiasaan. Sembahyang apa lagi? Sembahyang duha, Nabi tidak buat secara berjamaah. Boleh tak boleh kalau nak buat berjamaah? Boleh, tetapi jangan diselalukan. Okey, sembahyang apa lagi? Sembahyang sunat mutlak. Sunat mutlak, semata-mata sunat. Boleh tak boleh berjamaah? Boleh, tapi jangan dijadikan kebiasaan. Kerana hadis ada mencatatkan beberapa kali Nabi sembahyang, satu orang mai ikut belah kiri, Nabi sembahyang sunat, Nabi pegang dia, Nabi tolak mai belah kanan. Sedangkan Nabi sembahyang itu sembahyang sunat. Benda ni direkodkan oleh ulama hadis untuk diambil istimbat hukum kepada kita di kemudian hari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini tata cara ibadah yang kita kena tahu supaya ibadah kita itu menjadi ibadah yang sahihah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, baik sembahyang sunat gerhana bulan, imam baca derah ke baca pelan? Nak kena tahu, imam baca derah ke baca pelan? Sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil khusuf biqiraatih fa shalla 4 rakaat fi rakaatain wa 4 sajadat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang gerhana bulan, Nabi menjaharkan bacaannya. Maksudnya apa? Baca kuat. Jadi tadi imam buat baca kuat, betul tak betul? Itulah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya nak buat seorang di rumah, saya nak baca derah ke pelan? Baca derah. Boleh Ustaz? Boleh. Tapi rumah dengan masjid mana bagus? Kalau Nabi dia buat berjamaah di masjid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dan Nabi buat sembahyang sunat gerhana bulan, Nabi baca derah. Sembahyang itu dibuat 2 rakaat, ada 4 kali rukuk dan 4 kali sujud. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik khutbah selepas daripada habis sembahyang, khutbah selepas daripada habis sembahyang. Khutbah yang sebelum sembahyang ni khutbah apa? Khutbah Jumaat saja. Khutbah lain selepas habis sembahyang. Tak macam raya baru ni. Yang mai-mai, oh dia kata mujung baru duk khutbah. Mujung.
Mana semayang setahun 2 kali. Raya ni 2 kali setahun. Raya puasa, raya haji. Dia pun terlupa dah lama dah tak semayang raya. Dorang mai kalut nama sampai tengok khutbah. Oh, dia kata mujur depa baru duduk khutbah. Dia pun mai bagus mai semayang duduk tahiyat masjid pula lagi. Duduk habis pakat duduk salam ayah rendah dia tak semayang. Boleh jadi lagu tu. Dia kata depa tak buat juga semayang. Orang dah semayang dah. Ang yang baru mai. Pasal apa? Semayang gerhana pun sama. Khutbah selepas semayang. Khutbah selepas daripada semayang. Satu. Itu sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.